Pernah tak anda baca sesuatu, mungkin puisi, teks falsafah atau kitab suci dan rasa macam ada sesuatu yang lebih dalam tapi tak dapat nak capai? Okey, dalam kupasan kali ini, kita akan bedah siasat kenapa jurang pemahaman ni wujud dan macam mana satu kerangka moden boleh bantu kita petakkan benda ni. Inilah soalan utamanya kan? Cuba bayangkan sekejap, bila seorang ahli sufi menulis tentang pengalaman rohaninya atau seorang penyair luahkan penderitaan yang mendalam, macam mana kita sebagai pembaca nak betul-betul rasa apa yang dia rasa? Cukup ke kalau kita analisis struktur ayat dan pilihan perkataan dia je? Rasanya tak cukup. Wow, petikan ni memang tajam dan merumuskan segalanya dengan sempurna. Ia tunjukkan ada beza yang sangat besar antara tahu pasal sesuatu dengan betul-betul alami benda tu dari dalam. Satu tu cuma maklumat, cuma data. Yang satu lagi, ia adalah pengalaman. Bezanya bukan setakat darjah, tapi ia jenis pengetahuan yang lain sama sekali. Okey, jom kita undur sikit ke belakang. Persoalan macam ni sebenarnya bukan benda baru pun. Untuk faham dari mana puncanya, kita kena patah balik ke akhir abad ke-19, jumpa seorang ahli falsafah dari Jerman yang betul-betul pening kepala fikirkan pasal masalah ni. Inilah orangnya, Wilhelm Dilthey. Dia ni kira otai lah dalam bidang hermeneutik atau senang cerita, ilmu tafsiran. Dilthey perasan ada sesuatu yang tak kena dengan cara kita kaji ilmu kemanusiaan. Kita tak boleh kaji manusia macam seorang saintis kaji sel bawah mikroskop. Kena ada cara lain. Dan inilah idea game changer dari dia. Dilthey buat satu perbezaan yang sangat penting. Satu pihak kita ada Erklären, iaitu menerangkan sesuatu dari luar, macam kerja saintis, objektif. Tapi di pihak lain kita ada Verstehen, yang ini pula memahami dari dalam melalui pengalaman yang kita kongsi sebagai manusia. Jadi, macam mana nak capai Verstehen atau pemahaman dari dalam ni? Menurut Dilthey, kuncinya ialah satu perkataan best dari Jerman, Erlebnis. Maksudnya, lived experience atau pengalaman yang kita sendiri lalui. Inilah, kata dia, tapak asas untuk kita faham betul-betul apa-apa saja luahan manusia, tak kisahlah dalam seni ke, sastra ke atau sejarah. Kat sinilah kita nampak Dilthey ni genius. Tapi ada satu benda yang dia terlepas. Intuisi dia tepat, pengalaman tu memang kunci. Tapi dia berhenti kat situ. Dia tak pernah bagi kita satu kaedah atau alat untuk ukur impak pengalaman ni. Jadi tinggallah satu persoalan besar yang tergantung dekat 100 tahun tau. Nah, di sinilah kita masuk ke zaman moden. Ada satu kerangka baru muncul, namanya Hermeneutics of Parallelism atau HOPE. Dan HOPE ni cuba jawab soalan yang Dilthey tinggalkan tu dengan satu idea yang sangat menarik, jarak epistemik. Jadi apa benda jarak epistemik ni? Atau kita panggil JE je lah, senang. Senang cerita, ia macam pembaris untuk ukur sejauh mana pengalaman hidup, Erlebnis, si pembaca tu dekat dengan pengalaman si penulis. Adakah pengalaman korang selari, jauh ke dekat? Itulah yang JE nak sukat. Nak faham lagi senang, cuba tengok analogi pasal buah mempelam ni, memang terbaik. Membaca teks yang lahir dari pengalaman yang mendalam tanpa kita ada pengalaman yang sama, ia macam kita baca brosur pasal buah mempelam. Kita mungkin tahu warna dia, saiz dia, khasiat dia, tapi kita langsung tak tahu rasa dia macam mana. Jarak epistemik ni, itulah bezanya antara baca brosur dengan makan buah tu sendiri. Jauh beza kan? Okey, so macam mana kita nak guna jarak epistemik ni secara praktikal? Yang bestnya HOPE ni, ia bukan setakat teori. Dia bagi kita satu alat visual, satu peta untuk kita nampak jurang pemahaman ni dengan lagi jelas. Dan inilah dia, matriks jarak epistemik. Okey, relax. Jangan risau nampak macam teknikal sangat. Sebenarnya, logik dia simple je. Bayangkan ia macam Waze atau Google Maps. Tapi untuk ilmu. Ia tunjukkan kat mana kedudukan kita sebagai pengkaji berbanding dengan penulis yang kita tengah kaji. Matriks ni ada dua paksi utama. Paksi yang tegak tu, ia tanya pasal kita, si pengkaji. Kita ni ada pengalaman selari tak? Paksi yang melintang pula, ia tanya pasal si pengarang. Karya dia tu lahir dari pengalaman langsung atau ia lebih kepada kajian akademik? Pertembungan dua paksi ni akan hasilkan 4 kotak atau kuadran. Jom kita tengok satu-satu. Mula dengan kuadran 1, K1. Ni bila pengkaji yang ada pengalaman, kaji pula teks penulis yang berpengalaman. Ni jarak epistemik paling dekat. Macam sekepala lah cakap bahasa yang sama. Lepas tu, kuadran 2.
Kat sini, seorang pengkaji yang berpengalaman membaca sebuah teks akademik. Jaraknya masih kira dekat. Sebabnya, pengkaji ni mungkin boleh nampak lapisan makna atau kelipan pengalaman dalam teks tu yang mungkin terlepas pandang oleh pembaca lain. Okey, sekarang kita masuk kuadran yang paling kritikal sekali. Kuadran 3. Inilah situasi di mana seorang pengkaji akademik yang tak ada pengalaman selarai cuba mentafsir sebuah teks mistik. Hawke panggil jarak ni paling bermasalah. Penting untuk faham ya, bermasalah tu bukan maksudnya tafsiran dia salah, tapi risiko untuk terlepas lapisan makna yang paling dalam tu sangat-sangat tinggi. Dan yang terakhir, kuadran 4. Yang ni standard lah kat universiti. Pengkaji akademik kaji teks akademik. Jaraknya memang dekat, tapi dalam dunia yang sama. Mereka kongsi bahasa, metodologi dan andaian yang sama. Tak ada masalah kat sini. Baiklah, kita dah lihat keempat-empat kuadran ni. Mungkin anda tertanya, so what? Apa gunanya semua ini? Kenapa pula kita nak kena ada peta-peta macam ni? Poin paling penting sekali yang kita kena ingat ialah, matriks ni bukan nak hukum siapa betul, siapa salah. Tak ada. Ia cuma peta epistemik. Tujuannya adalah untuk galakkan kejujuran intelektual, supaya kita nampak batasan kita sendiri. Ia bagi kita bahasa yang tepat untuk bincang kenapa pemahaman kita berbeza. Dan ini membawa kepada satu kesimpulan yang agak radikal. Siapa yang mentafsir adalah sama pentingnya dengan apa yang ditafsir. Petikan ni tekankan lagi benda yang sama. Kuadran bukan penghakiman moral. Ini kena pegang betul-betul. Kalau kita berada dalam kuadran 3, tak bermakna kerja kita tak bagus atau tak bernilai. Langsung tak. Ia cuma bermakna tafsiran kita ada batasan-batasan epistemik yang perlu kita akui secara jujur dan terbuka. Itu je. Kena telus. Jadi, untuk kita tutup perbincangan ni, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda renungkan. Lepas faham konsep jarak epistemik ni, cuba fikir implikasinya yang lebih luas. Kalau kita terima idea yang siapa pentafsir itu penting, bagaimana ia mengubah cara kita membaca bukan saja buku, tapi juga berita, hujah politik dan dunia di sekeliling kita? Fikir-fikirkan.